Sebelum ni aku terima 2 produk, iaitu Out-In Fino, pengisar biji kopi, dan juga Out-In Mino, mesin buat espresso. So ini baru aku dapat. Out-In Claro Coffee Scale dan juga Out-In Rebrew Espresso Cup. So kita tengok cup ni dulu. Kita unbox cup. Oh, kecil comel. So untuk outdoor punya cup espresso, biasanya cawan yang kecil lah. Out-In. Oh, cantik, nice. Cup made from coffee ground, clean with soft clothes and spores. Okay, so ni cawan kecil, dia ada tali. Oh, mantap. So ini dia cup. Kita unbox Out-In Claro Coffee Scale. Keliling. Okay, design by Out-In. Nice box. Apa ada dalam kotak, kita review. Okay. Okay, macam biasa, user guide. Dan dia ada Out-In Claro Coffee Scale, penimbang kopi. Okay, letak sini dulu. Okay, nice. Bag untuk simpan penimbang. Okay, ini dia. So dalam bag ada USB Type C cable charger. Kemudian dia ada macam ni. Once kita tarik, dia akan keluarkan penimbang ni. Okay, apa yang ada kat sini? Okay, ni silikon. Okay, ini dia punya button on. Oh. So dekat sini kan dia ada penimbang dan juga timer. Kat sini ada USB charger Type C. Kat belakang dia macam ni, Claro Coffee Scale. So dia ada 2 mode sebenarnya. Mode, dia akan tunjuk mode 1, mode 2. Ada clear instruction kat sini. Ada mode M1, mode M2 untuk timer. Yang ini berat. Sebelum ni aku guna penimbang biasa untuk timbang kopi. Okay. Dan kita nak tengok accuracy antara dua ni. So kita tengok ni, Out-In ni berapa berat. 10.49 gram. Dan di sini pula 10.5 gram. Sama. Okey. 10.47, 45, maknanya 10.5 lah. Kat sini pun sama. 10.5. Okey, accurate. Dengan adanya penimbang Out-In Claro Coffee Scale, so kita punya kopi tu akan dapat accurate berat. Terima kasih kepada Out-In kerana hantar beberapa produk Out-In kepada kami untuk test. Kami dapat Out-In Fino, Mino, pengisar kopi, pembuat espresso, cawan dan juga penimbang. Jika anda berminat produk ni, anda boleh dapatkan di link kami di bawah. Terima kasih.
Kita minum kopi Americano dengan espresso menggunakan alat out-in Mino. So macam mana rasa dia? Ini bangsa kopi. Mantap. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.